Boleh lepaskan stres kat start sini. Saya pun tak tahulah bang, please. Tahulah abang kakak ni, tahulah. Rimasnya habislah kau masuk dalam konten aku. Habis. Tak, asal Julian siawat. Ya Allahu Akbar. Kalau gini lah cerita dia, memang inilah jawapan dia. I am the priestess of primal lightning. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Dia nak skill tu. Dia nak skill. Dia kasi satu. Nampak? Family bonds can be initiated. Chill bro. Kita main chill jap. Halo. Aku tak dapat level ni. Gara-gara kau ni, Fit. Hyper kita Harley tau. Bukannya siapa-siapa. Harley tu tak ada 4 lagi. Ya salam. Sabar Fik. Sabar sport iman Fik. Alright. Level 4. Level 4 dah belum ganas. Kita level 4 lagi, okey. Nice. Luzong okey. Luzong Dragon. Baru aku level 4 ni. Kita level 4 lagi. Oh, nice. Macam bazir hati aku, tak apa. Mati. Macam begitu saja. Kita push bawah. Kita ada kerja. Kita push bawah. Julian ni dah kenapa swap. Kenapa kau nak swap pula? Amboi, kau dah kalah atas. Lepas kau nak swap. Amboi, start waktu kau. Nak swap apa? Nasi pula tak? Lawak ayah-ayah. Kau kalah dengan Yuzong tu juga. Aku tak tahu nak kata apa. Alah. Apa benda siap? Aduh, hai. Izinkan saya untuk meluahkan apa benda tadi kata tadi. Sekali nak. Benda lah. Aku sibuk nak ambil ni. Nak raise simpati. Astaga, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allahu Akbar. Ya Allah, hai. Sabar. Benda boleh menang. Okey, tak boleh menang.
Tak juga ni. It still feels funny to have ancient memories. Tapi saya hero burst. Saya tak beli. Saya tak buat glowing one. Akulah. Family bonds can be unbreakable. I learned that. Gigak pula aku. Inilah play ML. Display evil viewers. Uish. Ui, ya Allah. Sumpah tu. Ui. Wih, badang kau buat apa duk? Ui, ya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya Tuhanku. Ui, yo. Hampir. Bismillah, boleh menang. Tolong jangan bawa emosi I mean, kau punya masalah rumah tangga kau ke masalah personal kau, tolong jangan bawa sini Nak main-main betul-betul tu. Enemies coming. I mean, it's just a game je. Tahu game tapi tolong respect player lain. Malefic gun untuk apa? Malefic gun untuk ulti aku, untuk tambahkan range dengan attack speed. Kenapa dapat bulu Tak tahulah kenapa. Yalah mati tu Julian tu. Ya Allah. Allahu Akbar. Tolong main duk. Allah. Okay, very nice. Meet your end. Tak macam tu juga duk. Tak macam tu juga duk. Tak macam juga tu Seven. Tak macam tu tu. Okay, boleh. Nice. Okay, chill boleh menang ni. InsyaAllah boleh menang. Bismillah. I mean, bagi konten untuk aku. Aku faham kenapa orang toksik. Ya, sebab kau. Sebab orang macam kau. Sebab orang macam kau. Aduh, hai. Ya Allah. Ya Allah. Afiq. Oh shit. Meet your end. Push lagi. Allah. Okay, tak apa. Kemudian helmet, aku tak siap lagi. Yang kena siap dah. Sabar, nak kill aku bawa kawan. Baik. Mana yang lain? Julian. Okay Julian, okay Julian, okay Julian, sabar Julian. Okay, baiklah Julian, okay betul, kau ada masalah betul. Dalam game ni kau baik, tapi dalam masalah kau hater sendiri lah. Aku mak kemana macam campur. Yang penting aku MVP. Dah, game ni jauh Julian. Kau tak payah nak bawa beban kau kat sini. Kita orang bantu. Kita orang tolong team fight. Okay, nak kacau enemy tolong tolong Aduh.